Okey, tahniah kepada kawan-kawan yang dah dapat dividen ASB yang telah diumumkan baru-baru ini, iaitu 5.75%. Walaupun dividen ASB pada tahun ini sama dengan tahun lepas, tetapi sebenarnya ia sudah cukup untuk melegakan. Cuma saya teringat ada satu soalan yang bertanya, Cik Nik Kamal, kalau saya dapat dividen ASB, berapa banyak dividen ASB yang patut saya tukarkan kepada simpanan emas? Baik, berdasarkan apa yang saya belajar daripada mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiee, kalau kita ada duit yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun ke atas, tak kisahlah kita simpan duit itu di ASB ke, tabung haji ke, maka duit tersebut sangat sesuai untuk kita alihkan kepada simpanan emas. Sebab simpanan emas ini, tuan-puan, lebih untung untuk jangka masa panjang. Pada tahun ini, 2025, prestasi simpanan emas, tuan-puan, lebih 50%. Jadi sebenarnya sangat untung juga untuk orang yang buat simpanan emas ini. Jadi tuan-puan, selain daripada simpanan ASB, bagi tuan-puan yang belum ada simpanan emas lagi, boleh bermula sekarang. Jadi bagi siapa yang nak bermula simpanan emas serendah RM100 di Public Gold, boleh tekan sign up ataupun terus hubungi saya, nanti saya akan bimbing sebaiknya.